Terima kasih diucapkan kepada saudara pengisi majlis, para juri hadir lagi bijaksana, para guru dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Hari ini saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Firdaus akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Raungan Kanak-kanak di Bumi Palestin. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lunglai, tak lagi bernyawa jeritan suara, batinnya tak siapa mendengarnya. Kawan-kawan, kita sering kedengaran kisah tentang kanak-kanak Palestin yang dibunuh dengan kejam. Mereka juga kehilangan ibu bapa mereka dan ibu bapa mereka kehilangan anak-anak. Mari kita hayati cerita ini. Pada malam Isnin, kedengaran satu suara yang sayu menyanyikan lagu kerinduan sambil matanya tercari-cari dua sosok tubuh yang membesarkannya selama ini. Abdullah hanyalah seorang kanak-kanak ceria yang berumur 8 tahun. Sepanjang hayatnya, dia tak pernah meminta mainan yang mahal, pakaian yang mewah dan makanan sedap. Hanyalah ia dipinta kehidupan yang aman dan sentosa bersama ibu dan ayahnya tercinta. Petang tadi, di kawasan tempat tinggal Abdullah dibom oleh pasukan musuh Islam yang kian hari kian tiada hati perutnya tanpa segan silu. Rakyat Palestin juga disentuhnya. Layaklah mereka digelar pengecut. Malangnya nasib Abdullah sekeluarga kawan-kawan. Mereka berlari ketakutan. Wajah memandang ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Detik yang mencemaskan bagi mereka sekeluarga apabila menghadapan dengan tentera ganas. Ibu ayah Abdullah sanggup mengorbankan diri mereka semata-mata memastikan anak mereka selamat. Mereka ditangkap dan diseksa oleh tentera Zionis. Sakitnya mereka kawan-kawan. Raungan kanak-kanak Palestin langsung tidak diindahkan. Namun, dengan keagungan kuasa Allah, tempat yang telah dimusnahkan itu menjadi sedikit riuh. Dengan kedatangan pasukan penyelamat, Civil Defense, Abdullah berjaya diselamatkan oleh mereka dan dia menerima rawatan fizikal dan mental daripada beberapa doktor tempatan dan NGO. Kawan-kawan, begitulah kehebatan anak-anak Palestin yang masih meneruskan kehidupan walaupun negara mereka bergolak dengan peperangan. Kita sebagai saudara sesama Islam haruslah sentiasa menyokong usaha untuk memboikot gambarannya Israel. Dan jangan lupa selalu membaca doa Qunut Nazilah tahu. Saya mengakhiri cerita saya ini dengan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Intalaku bismillah wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan saghira. Maksudnya, pergilah dengan nama Allah. Janganlah kamu membunuh orang tua dan kanak-kanak kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian, wabillahi taufiq